Ha. Okey, kita sampai kat rakit Zack. Jauh lama. Tadi ni hasil diorang main Apollo. Ada ada GT Baby GT. Kita 8 orang. Rakit ni katanya boleh masuk 15 orang. Inilah keadaan sekarang. Ni keadaan bilik. Kita boleh rehat. Tempat solat semua ada. Ku cari semua yang telah padam. Nampak? Oh, air jatuh bawah. Sila jaga kebersihan. Okay, lihat tandas. Sini kalau naik satu kepala RM40 rasa. Sebab ni kita ambil booking satu rakit RM400.5. Dari suaramu, dendam dan rindu fana, dan ku Masing-masing bawa joran panjang. Kita tak tahu pula rakit dia ni apa bumbung dia sampai ni main siang syok ah. Tak panas kan. Bumbung dia lebih daripada rakit. Keadaan tepi. Oh, jangan buat gila boleh. Jom kita makan dulu. Semua orang sponsor ni. Rakit orang sponsor, makan orang sponsor. Oh, sedap oh. Jangan. Udah lipat. Aduh, dia lipat. Udah lipat. Boleh tunggu nak Apollo Koren. Ha. Ha? Apollo Koren dah boleh tunggu. Apa ni? Ada. Oh, ada je. Ada ke ni? Dia cakap ada kupon tu itu. Kan tu awak ni. Dah wis, okey. Oh, strike. Strike pertama orang lama. Duri. Lama. Lama dia tak dapat. Berapa lama Mi dah tak mancing? Dah lama lah. Setahun lebih ada kan? Apa talang? Talang masuk jaring. Tadi dapat ketam, dapat jaring, dapat udang wah. Dapat berapa spesies lah untuk dia seorang je. Sangkut. Apa? Gerapu. Atuk kamu. Mantap Pak Abu. Tadi boleh lepas naik gerapu. 2-3 jari jugalah, tak besar sangat. Apa? Gerapu juga. Gerapu dah keluar woi. Apa? Gerapu dah keluar. Dia nak kasi dapatnya. Seronok ah? Seronok Abu. Tahu. Dapat juga akhirnya dia Pada tadi kejar. Drag kau buka hangat tu. Nak kena pak. Dia ambil Apollo. Tak. Aku balik dia ada belakang dia. Siapa tak pernah makan lagi try lah. Sedap. Baik kan? Sedap. Ketang lagi. Kitang ada aku. Oh, mantap Sama macam aku lah. Tak ada ni Ikan apa? ayam kot, bukan? Ketan dia. Macam ayam. Kulit tebal macam kan?
Kerapu again. Tahu lah. Mantap babu. Mantap. Kerapu. Okey lah, habis masa balik pukul 6. Belum habis dah? Trip kita ni Januari 2020 yang pertama. Nanti kita turun tempat lain, tak ada hasil. Pada ni hitam. Ni belum produk. Ya. Udang kat mana? Udang ketak Apa? Simpan dalam box. Ikan dia tak lagi. Ikan dia banyak tau. Oh, Sabar lah. simpan dalam box ni. Aduh, gerak Lupa lah, dalam ni ada lagi rupanya. Angkat je itu. Nak ambil video je. Wah. Ada udang kan. Dapat 2 ekor. Ini 2 ekor. Ada ketap. Okay lah, kita hari ni 8 orang. Nanti kita tengok nak pergi mana pula. Februari nanti lah, bulan ni. Sebulan sekali kot.